Sebelum pergi ke Malaysia kemarin, ada satu kegiatan yang memang nak saya lakukan ketika sampai di Kuala Lumpur. Apalagi kali ni tu saya pergi sama anak dan isteri. Kegiatannya adalah naik bas hop on hop off di Kuala Lumpur. Nah, yang nak tahu macam mana cerita kami bertiga beranak ni, ayolah ikut saya. Okey, Assalamualaikum saudara. Jadi kali ni kita nak nge-review hotel atau tempat kita nginap selama di Malaysia, di Kuala Lumpur. Kita nginapnya di Impiana Sky Home Anggun Residence. Kalau tak, Anggun Residence by Impiana Sky Home. Jadi kita review satu-satu. Jadi ketika kita masuk ni, set. Okey, jadi ketika kita masuk, ternyata di sini ada tempat masak. Kita bisa nyuci di sini. Nyuci. Kita bisa masak di sini, apalagi untuk ada awak yang lagi nak makan. Di sini kita bisa masak-masak, nyuci-nyuci, dan langsung lanjut kita ke depan ya. Langsung ruang tengah, ruang tamu. Bisa nonton TV. Bisa nonton TV. Oh iya saudara, jadi sebelum kita lanjutkan perjalanan, di sini saya nak mereview dulu tempat kami nginap selama di Kuala Lumpur ni. Videonya langsung ke sini. Wah, viewnya kota. Jadi gini. Okey, di sini ada tempat tidur. Kita lanjut lagi. Di sini WC dia ada dua. Itu untuk tandas, untuk macam di sini untuk mandi. Selain itu di sini kita juga bisa nyuci, nyetrika. Kita juga bisa nyetrika. Sudah ada disediakan lemari semua. Untuk nyetrika ada. Ni tinggal ditarik. Nanti ibu bisa setrika di sini. Paling penting. Salah satu hal yang penting ketika kita pergi ke mana-mana. Okey, selain nyetrika, jangan khawatir baju berdanu, busuk berdanu. Kita juga bisa nyuci. Bisa nyuci sendiri di sini. Macam malam tadi saya nyuci. Kita bisa nyuci di sini. Apa tu? Saya masak tu. Air. Nah, jadi macam ginilah lebih kurang tempat kami nginap di sini. Namanya Anggun Residence by Impiana Sky Home. Jadi kalau saudara nak singgah, boleh juga singgah ke sini. Nah, jadi siang ni kita jalan-jalan dia agak siang kerana tadi tu kita ngingat Hawa juga kerana dah penat tadi malam. Dan tadi juga kita sempat singgah pindah unit dari kamar satu ke kamar yang lain. Jadi tadi lamanya agak berkemas. Kita keluar dia sekitar pukul 3 kerana yalah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita nak pergi, tadi Hawa sempat nangis, kita nak pergi ke naik bas hop and hop bus. Sama, insyaAllah semoga kita dapat juga ke Aquaria kerana kita hari ni keluar dia agak petang sikit. Yuk, sayang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ni kita masih tunggu Grab. Jadi dia tadi pesan Grab, dia batalkan dia. Tak tahu kenapa tak masuk sini lah 2 Grab yang pesan. Tapi kita tak tahu apa. Okey, jadi kita masih tunggu Grab. Sampai sekarang belum ada yang nerima. Belum ada yang sampai. Semoga dapat kita naik tu. Sekarang kita dah ada Grabnya. Alhamdulillah dah sampai. Jadi kita langsung menuju Sungai Wang. Nah, setelah mereview tempat kami nginap selama di Kuala Lumpur, habis tu barulah kami melanjutkan perjalanan hari ini. Tapi kali ni kerana Hawa tu tadi agak lumayan penat, jadi kali ni tu kita keluarnya pukul 3 petang. Okey, sekarang kita dah sampai. Ni dia KL Hop and Hop of City Tour. Kita tukar tiket dia dekat sini. Nak tanya kak? Ni tiket dia dah booking dah. Ni dia. Sekarang Okey, kalau naik sekarang boleh. Cuma
tak boleh buat kedua laluan lah. Oh. Laluan merah dengan hijau ni nanti abang beratur abang boleh pilih. Ya. Bas terakhir pukul 4 tu dalamnya. Bas terakhir tu dalamnya 15 minit lah. Oh, ya, ya. Okey, satu pusingan 2 jam. Kalau stay saja, kalau turun ambil next bus setiap 20 minit. Oh. Tapi sekarang dah masa dah suntuk, so saya galakkan just stay je dalam bus. Okey. Tiket ni valid 24 jam. Esok pun boleh sambung lagi 9 sampai pukul 4. 9. Oh. Let's say kalau nak sambung laluan yang lain tu boleh besok lah. Berarti kalau seandainya saya lewat yang apa yang merah ni, besok lalu yang hijau boleh? Nak buat this Ya? weekend, you can use my tomorrow. Bukan, saya dari Indonesia. Ya. Dua orang Ya, betul. So nanti terus dia depan farmasi tu, bus kat situ lah. Oh, depan ya? Bisa baik? Boleh. Dalam kursi tu besar. Berarti dia tak ada nombor kursi. Dia free sitting. Oh, jadi boleh je. Okey. 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 Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey. Dan ternyata kita itu dapat tiketnya apa? Bukan, 7 minit lagi. 7 minit lagi boleh kita naik. Tiket yang kita beli ni berlaku 24 jam. Besok siang pun boleh kalau kita lewat jalur yang lain. Lebih baik kita naik dulu. Pilih tempat. Jadi kita cuba tanya, ni tiket dah. Mana dia? Apa? Kita tanya dulu. Okey, Kak Numpah tanya, ni tiket naik. Ya betul. Nak pergi laluan yang city ataupun garden, kena pilih salah satu. Hari ni dapat satu laluan je. Nak Kalau naik boleh yang mana? pergi semua. Kalau Kalau ini 2 jam, ni pun lebih kurang 2 jam. Kalau yang city ni ada KLCC, KL Tower. Oh, yang atas je. Yang ni je? Yalah. Yang bawah ni Istana Negara, Dataran Merdeka. Boleh atas. Yang atas itu. Okey. Panas tu boleh. Dah. Berangin. Okey, jadi sekarang kami dah dekat bas ni, kita nak keliling. Dan kali ni kita nak ambil kursi dia dekat bahagian atas. Supaya dapat tengok suasana dekat sini. Rambut abah tu. Betul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mari jalan. Sini seng. Nah, untuk naik bas ni, itu katanya sekitar 2 jam perjalanan. Wah. Your tour assistant for today, and I was created using an AI translator. Please bear with my pronunciation, but I believe you can totally understand my explanation. For your information, the tour starts from 9 in the morning until 6 p.m. every day with a Dan alhamdulillah cuacanya itu tidak terlalu panas. Hujan. Jadi cuacanya hujan. Di atas ni kami pindah dekat ni, dekat belakang. Twin towers symbolize Malaysia's rapid development and modernization. Point us and let the city light up your night while hopping on and off the bus.
sekitar 10 minit di Menara Kuala Lumpur. Untuk apa, foto-foto. Tapi di sini kerana hawa tidur memang, jadi kita tunggu di bus ni. Dah bangun ada awal. Gini. Adik gini. Ya Allah. Adik gini. Sekarang kita lagi dekat Jalan Peramli. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga merasakan macam mana suasana naik bas keliling di sekitar kawasan Kuala Lumpur. Tapi ternyata bas ini juga melalui salah satu tempat yang nak kami tuju juga, Aquaria KLCC. Nah, jadi kami putuskan untuk turun dari bas, habis tu langsung masuk ke Aquaria KLCC. Nah, tapi ceritanya tu akan kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih banyak yang dah ikut cerita kami. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, saudara.